Ini emas 1 kilo, berat ni tuan-puan. Nampak ringan. High density, ketumpatan tinggi. Ini emas 250 gram. Alright, 250 gram ni dulu saya ingat masa saya bermula dengan Public Gold tu sekitar 40,000. Sekarang tuan-puan, harga emas 250 gram ni telah mencecah kepada 87,000. Jadi kenaikan harga emas ni sangat-sangat laju. Kenaikan harga emas ni kalau tuan-puan perhati, siapa yang beli emas pada tahun 2023, dia telah menikmati keuntungan sebanyak at least 20%. Ini data daripada website antarabangsa, bukan website Public Gold. Bila nak mula? Kalau tuan-puan nak mula simpanan emas, boleh mulakan hari ni juga. Jangan sesekali tuan-puan tunggu harga emas terendah baru nak beli. Kerana saya boleh tunjukkan evidence ni. Ini ialah bukti yang menunjukkan bahawa harga emas sentiasa naik dalam jangka masa sederhana dan panjang.